Masing-masing semua nak selamat power. PBS ke, PN ke, BN ke, reset ke, Rais Yatim ke. Dia tu concern kuasa dia. Aku nak, macam mana aku nak dapat mileage daripada situasi yang berlaku ni untuk aku dapat undi pada pilihan raya akan datang. Ini amanat adalah langgar. Bila langgar amanat, jika ditukar, diubah nanti, diterkam harimau. Harimau ni apa maksud dia? Musuh luar lah. Bila macam tu engkau orang memegang pusaka, siapa musuh luar dalam keadaan ini? Dalam hal engkau ni, siapa musuh luar? Orang politik. Semua orang politik ambil kesempatan. Rakyat yatim ambil kesempatan. Semua parti politik. Tak ada yang tak ambil kesempatan. Termasuk kerajaan negeri sendiri. Termasuklah PH. Semua nakkan mileage politik. Dia bukan concern pasal kerosakan adat. Dia concern buat dia power. Masing-masing semua nak selamat power. PBS ke, PN ke, BN ke, reset ke, Rais Yatim ke. Dia tu concern kuasa dia. Aku nak, macam mana aku nak dapat mileage daripada situasi yang berlaku ni untuk aku dapat undi pada pilihan raya akan datang. Ini. Anda musuh luar lah tu. Diterkam. Sekarang ni, bila kau macam tu, memang kau sedang diterkam harimau. Bukan Amerika. Kalau Amerika tu, kalau cerita di Iran, di Middle East, yang harimau, diterkam harimau tu, Amerika lah. Harimau dia. Tapi dalam hal di adat, institusi adat ni sembilan ni, yang diterkam harimau ni, harimau dia tu orang politik. Parti politik. Ini dia. Dah jadi. Kena manipulate. Lepas tu, apa tak makan dikutuk lah. Memang nak makan kutuk dah. Siang malam kena kutuk lah. Turun darjat lah. Mana dia ini fatwa tu. Jika tidak dipakai umanat aku, turun darjat kau. Kau tak pakai benda tu, darjat kau turun automatik. Kebesaran kau turun automatik. Tak boleh memerintah lagi. Automatik tak boleh lagi lah. Jadi kau terus perintah juga, dia tunggulah. Saya berani cakap. Saya berani cakap, kata tambahan, kalau langgar adat lah. Langgar adat lah. Tak, apa orang cakap? Orang tua cakap, tak patah, tiek. Lu dengar kan? Tak patah, tiek, tak mati, badan merasai. Kan? Empek Empek ketulahan. Sekarang cuba tengok. Patah. Patah belum? Undang Sungai Ujung patah. Roma patah. Jadi 4 undang ni berjalan apa? Tiek lah. Dah berlaku dah. Ketulahan ni patah, tiek dah berlaku.